Dan Allah menjanjikan mana-mana kaum yang menegakkan Islam akan memimpin manusia. Kalau ada giliran orang Kurdis, giliran orang Turki, tak ada giliran orang Melayu. Sebenarnya orang Melayu yang Islam lebih 300 juta di Nusantara ni. Kalau campur semua sekali, antara terbesar dalam dunia. Tapi kita dalam keadaan lemah. Kerana apa? Penyakit yang menipu orang Islam masa mutakhir. Yang Ahmad Muhammad Ustaz Nasruddin sebut tadi. Penyakit kerana memuja kehidupan dunia, lupakan wawasan akhirat. Memang kita hidup atas dunia, bukan hidup di akhirat lagi. Hidup atas dunia lah. Dunia tempat kita hidup. Dunia tempat bekalan untuk akhirat. Kerja-kerja atas dunia ni untuk bekalan akhirat. Bukan saja kerja akhirat. Tempat ke akhirat pun di dunia juga. Tak berpisah dunia akhirat dan Islam ni. Masih orang Islam beramal dengan Islam. Punca kelemahan bila meninggalkan ajaran Islam. Kerana apa? Kerana mengalami umur tua. Umur tua jadi lala, jadi nyanyuk. Di mana Ibn Khaldun kata umur kerajaan ni macam umur orang juga. Ada masa dia kanak-kanak, masa awal, masa remaja, gagah, masa tua, masa nyanyuk. Kalau manusia nyanyuk, kerajaan nyanyuk juga. Antara nyanyuknya ialah kelekaan, kerana kebendaan, kerana bubuk pangkat dan sebagainya. Islam menganggap pangkat adalah penting. Ia adalah amanah, bukan peluang. Harta adalah penting. Ia adalah alat untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Ini ajaran Islam.